kerjasama yang pertama dimulakan dengan bekalan beras daripada kilang yang diusahakan oleh PPK Gerai, iaitu beras yang ditempah oleh Yayasan Food Bank Malaysia sebanyak 3,000 kampit untuk 10 kg ya, untuk dibekalkan kepada Yayasan Food Bank Malaysia ini untuk mereka mengagihkan kepada golongan B40 dan juga golongan asnaf yang terdapat di dalam negara kita ini. Saya ucapkan tahniah kepada Yayasan Food Bank Malaysia kerana memilih LPP untuk memulakan kerjasama ini, dan kita mulakan gerakan melalui kilang kita di Gerai, iaitu PPK Gerai. Tahniah kepada semua.